kita bersama dengan pihak PKNS dan juga penerima-penerima daripada penduduk Bukit Baja, ya, orang asli Bukit Baja, yang mana pada Januari lepas kita dah bagi, ya, sikit 10%, tapi kali ini kita bagi untuk kawasan tanah yang diteroka yang bernilai sehingga 200,000 lah. Jadi kalau kita tengok tadi ramai yang dapatlah puluhan ribu. Dan hari ini penerima seramai 100 orang. 100 orang penerima, dan kita akan staggerkan lagi penilaian demi penilaian, dan mungkin akan ada 2-3 lagi penyampaian yang akan dilakukan. Seperti biasa yang saya sebut bahawa kepentingan masyarakat orang asli ini telah kita nilai sebaik mungkin dengan kadar yang mereka teroka tanah dan berapa lama mereka telah duduk di kawasan tersebut. Dan antara fasilitis yang kita bagi untuk pemindahan, ya, akan datang kita bagi satu keluarga RM7,000, rumah sebiji, ya, yang berkeluasan 1,000 kaki persegi, dan pampasan setiap keluarga, yang ini untuk rumah saja RM100,000. Itu wang tunai. Daripada itu kebun-kebun mereka ni juga kita nilai yang saya sebut tadi sehingga 200,000. Dan mereka ni akan menerima keseluruhannya selepas mereka mengikut program ataupun progres yang telah ditetapkan oleh pihak PKNS. Tapi saya yakin dan percaya nampaknya keseluruhan penerima hari ini ataupun daripada peringkat awal lagi, orang asli telah berpuas hati dengan sistem ataupun proses yang kita jalankan, kerana kita pengiraan mengikut secara adil dan sangat-sangat berpatutan dinilai mengikut nilai yang telah ditetapkan oleh pihak PKNS.